Antara prestasi dan integriti, yang mana lebih penting? Saya buat video ni sebab di sosial media penyokong-penyokong kerajaan atau lebih dikenali sebagai ceplos-ceplos bersungguh-sungguh beria-ria cerita pasal prestasi kerajaan. Korang rasa cara ni berkesan ke? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Prestasi adalah kemampuan kerajaan atau pemimpin menyelesaikan masalah rakyat dan menghasilkan keputusan yang memberi manfaat kepada negara. Contoh ukuran prestasi adalah pertumbuhan ekonomi, peluang pekerjaan, kos sara hidup, keberkesanan dasar kerajaan, kualiti pendidikan dan kesihatan. Manakala integriti pula adalah kesanggupan pemimpin melakukan perkara yang betul, walaupun tiada siapa yang memahati, serta meletakkan kepentingan rakyat mengatasi kepentingan diri. Contoh integriti adalah tidak menyalahgunakan kuasa, tidak terlibat dalam rasuah, mengisytiharkan harta secara telus, mematuhi undang-undang dan bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat. Sekarang saya terus jawab persoalan, yang mana lebih penting? Prestasi atau integriti? Jawapannya mudah. Integriti lebih penting. Ada 3 sebab kenapa integriti lebih penting. Pertama, prestasi tanpa integriti berbahaya. Projek boleh siap, ekonomi mungkin berkembang, tetapi jika ada rasuah, salah guna kuasa atau penyelewengan, manfaat kepada rakyat tidak sampai sepenuhnya. Kedua, integriti mewujudkan kepercayaan. Pemimpin yang jujur lebih cenderung membuat keputusan untuk rakyat. Wang negara diurus dengan lebih telus dan institusi negara menjadi lebih kuat. Dan ketiga, prestasi boleh dibina. Pemimpin yang berintegriti boleh mendapatkan pakar dan membentuk pasukan yang baik untuk meningkatkan prestasi. Tetapi pemimpin yang tidak berintegriti sukar diperbaiki kerana masalahnya berkaitan dengan nilai dan prinsip. Saya dah bagi tahu apa itu prestasi dan apa itu integriti. Saya juga dah bagi tahu kenapa integriti lebih penting dari prestasi. Sekarang, saya nak tanya ceplos-ceplos. Selagi isu saham Azam Baki tak ada kesudahan, korang beria-ia cerita pasal prestasi kerajaan ni, korang rasa berjaya meyakinkan rakyat ke? Selagi isu mafia korporat tak ada kesudahan, korang beria-ia cerita pasal prestasi kerajaan ni, korang rasa berjaya meyakinkan pengundi ke? Memang betul, kamu boleh meyakinkan penyokong-penyokong kamu. Tapi kamu kena ingat, untuk menang pilihan raya, kamu perlu meyakinkan pengundi atas pagar dan first time voters. Jangan lupa dan jangan nafikan. Disebabkan integriti ni, ramai penyokong-penyokong kamu dah keluar parti dan menyertai parti ni. Sebagai penutup, saya nak bagi nasihat kepada ceplos-ceplos. Fokus kepada apa yang rakyat atau pengundi persoalkan, bukan apa yang penyokong kamu nak. Kalau masih tak faham apa yang rakyat dan pengundi persoalkan, okey, saya tolong bagi tahu. Rakyat dan pengundi persoalkan tentang integriti, bukan prestasi. Jadi, daripada kamu beria-ia cerita pasal prestasi kerajaan, lebih baik kamu desak kerajaan untuk selesaikan masalah integriti ni dulu. Sebenarnya, saya percaya ceplos-ceplos ni tahu bahawa integriti lebih penting dari prestasi. Sebab tu ada cubaan serangan integriti terhadap saudara Rafizi Ramli pasal ARM. Ada juga serangan integriti terhadap saudara Nik Nazmi pasal Pindah Gajah. Dan ada juga serangan integriti terhadap Parti Bersama
beli parti 8.5 juta. Apa? Ceplos-ceplos ingat rakyat dan pengundi ni tak boleh menilai ke? Lagi satu, kamu tahu tak apa yang rakyat atau pengundi nampak? Rakyat dan pengundi nampak kamu takut dengan parti bersama. Sebab tu kamu hari-hari kutuk dan kecam parti bersama. Akhir sekali, integriti adalah keupayaan mengekalkan kejujuran dan amanah walaupun mempunyai kuasa dan peluang untuk menyalahgunakannya. Prestasi menentukan sejauh mana kita boleh pergi, tetapi integriti menentukan sama ada kita patut dipercayai untuk memimpin. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.